Seorang pemandu lori didenda RM10,000 oleh Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar selepas mengaku bersalah memindah 80 kambing tanpa kebenaran Jabatan Perkhidmatan Veterina Perak Januari lalu. Suren Tiran Ravi, 28 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Shazmir Zamhari. Mengikut pertuduhan, Suren Tiran didakwa memindah 80 kambing dari Taiping ke Klang, Selangor dengan menggunakan lori tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Kesalahan itu dikesan dilakukan di tepi Lebuh Raya Plus arah selatan berhampiran susur keluar Tol Kuala Kangsar pada jam 8.24 malam 22 Januari lalu. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di bawah Perintah 4-1-A, Perintah Haiwan, Kawalan dan Pembasmian Contagious Abortion serta Penyakit Kuku dan Mulut 2003. Perintah bawah Subsection 36-1-C-I Akta Binatang 1953 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM15,000. Sebelum itu, Suren Tiran yang tidak diwakili peguam memohon mahkamah menjatuhkan hukuman denda minimum kerana ia merupakan kesalahan pertamanya dan menyara ibu serta adik. Magistrate Muhammad Shazmir memerintahkan lelaki itu dilucutkan hak hasil jualan haiwan berkenaan berjumlah RM31,178.40 manakala lori akan dikembalikan selepas denda RM10,000 dibayar.